Nak jaga diet badan saya tak nak main di restoran. Kalau saya kerap main jumpa kawan, lepas tu saya kuat mengopi, saya kuat makan teh, saya kuat pun rosak kesihatan saya. Lepas tu saya tak nak ada impuls baru. Impuls baru ni kadang-kadang kita pergi jumpa kawan kan, ada masalah dia ni berkelahi dengan dia ni, input-input yang tak sihat, saya tak nak lah. Saya dah tua kan, saya tak larat nak pergi masuk dalam masalah dunia orang tua berkawan tapi macam ada budak. Jadi saya kuranglah berkawan. Lepas tu yang paling teruk sekali yang saya tak nak adalah terlibat dengan budaya duduk restoran. Sebab apa? Dia akan merosakkan saya punya. Kita minum, kita merokok. Saya dah berhenti rokok. Lepas tu kita makan lagi. Jadi saya disiplinkan setiap benda yang saya nak bergerak sekarang sesuai dengan umur saya. Dia boleh membagikan saya konten yang positif dan dia tak gugat kesihatan saya. Saya tak pergi dunia orang tua kawan macam ada budak ni. Bagi nanti, nah kau punya BM ni asal kau tak ambil yang ni, nah asal kau tak saya penat lah nak macam Allah. Umur 57 nak cerita pasal BMW, kenapa ambil F10 tak ambil F30, kenapa kau tak ambil 5 siri baru. Tu pergi pula duduk berbalah lagi. Dia ni beli kereta hutang banyak, dia ni ada 2 kereta, beli 3 kereta, dia aku pun tak tahulah apa jadi. Jadi saya letih lah, saya dah tua. Takkanlah kita pergi tuan-tuan, kita nak menanggung dosa bercakap pasal orang. Kan nanti baliklah pada buku ni Duhai Anak ni. Salah satu Duhai Anak ni lah yang betul-betul bagi saya pengajaran. Pesan yang pertama kan, barang siapa yang banyak ibadat dia apa semua, macam mana dia nak tahu Allah telah berpaling pada kamu. Kita yakin ni, kita semayang 5 waktu, puasa, sedekah apa semua, kita nak cari jalan cantik dah usia tua ni, kita rasa kita dah lalu jalan cantik lah. Tetapi tanda-tanda Allah berpaling pada kamu apabila kamu menghabiskan waktu dengan berbuat satu perkara yang tak ada kaitan dengan hidup kamu. Jadi bila kita tua, kita nak jaga kesihatan mental kita tak akan pergi lagi buat. Kadang-kadang orang tua-tua ni pun tuan-tuan, dia ada buruk dia. Dia ada buruk, masih lagi nak berlumba. Kenapa kau tak ambil Belfire? Orang dah tak main. Ya Allah, umur 57 dah, dia nak bawa apa? Kita bukan umur 30. Nak cerita pasal kereta, pasal tu, pasal ni. Lepas tu cerita pasal orang. Maka kata Imam Ghazali, kata macam contoh saya ni lah kan, saya buat semua benda baik ni, semua benda baik, Allah akan berpaling pada saya. Hanya kerana satu je, menghabiskan waktu untuk bercakap dengan perkara yang tak ada kaitan dengan saya kan, mengumpat orang, gila dunia, bercerita tentang angan-angan aku kalau boleh, aku kalau boleh. Bayanglah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku yang tuan-tuan tengok RM18 ni, tuan-tuan kata buku RM18 ni 23 pesan, intro dia pun kita dah rasa dah berat nak bawa atas Imam Ghazali pada anak murid dia. Tak ada benda yang berat dalam dunia ni. Ilmu adalah benda yang mudah, tapi yang paling berat dalam dunia ni adalah mengamalkan ilmu. Bila saya baca balik, ya Allah, betul lah, kita belajar solat, belajar apa kan, yang menewaskan kita apa tuan-tuan? Menghabiskan waktu. Perkara pertama, kata Imam Ghazali, tanda-tanda orang tu Allah buang daripada pandangan Allah. Aku tak mau tengok engkau. Naya tuan-tuan, solat kita apa semua adalah mereka yang menghabiskan waktu bercakap perkara yang tak ada kaitan dengan diri dia. Yang tak ada kaitan dengan dia mengata orang pun tak ada kaitan dengan diri kita. Pergi bersembang benda-benda pasal kereta, tukar kereta yang tak ada kaitan pun. Pergi cerita benda-benda lara. Tuan-tuan kena ingat 23 pesan dia. Yang kedua, apabila kamu melihat kebahagiaan orang lain berdetak dalam hati kamu, rasa tak gembira, maka kamu ada hasad dengki. Pergi buat lagi, duk cerita pasal orang tu, dia ni, dia tu. Kalau mengumpat, jatuh dalam nombor 1, iaitu bercakap tentang perkara tak ada kaitan dengan diri kamu. Okey, tu jatuh nombor 1. Okey, mengumpat, di mana Allah berpaling. Paling teruk lah ni, orang paling Allah paling. Okey, nombor 1. Nombor 2 pula, kalau cerita dengki kat orang, jatuh nombor 2. Yang Imam Ghazali kata, barang siapa yang melihat kebahagiaan kepada orang lain, rezeki Allah bagi, nikmat orang bagi pada orang, timbullah rasa tidak senang hati. Kamu ada hasad dengki. Tuan-tuan, nanya tuan-tuan, solat, puasa, amal baik. Saya duduk stream dengan tuan-tuan, dengan harapan saya berkongsi dengan tuan-tuan, saya dapat redha Allah. Imam Ghazali kata, itulah perkara yang kedua, tanda Allah telah berpaling pada kamu. Sebab tu buku ni, walaupun dia macam ni, waktu Imam Ghazali nak jawab, kan anak murid dia kata, anak murid dia ni menulis Duhai Guru, kerana maksud Imam Ghazali ni dah menulis buku ni 1109. Lepas dia tulis semua buku-buku Ihya ni, buku ni adalah hujung usia dia. Kena ingat tau, Imam Ghazali dengan Imam Syafi'i Allah tak bagi umur panjang. Imam Syafi'i ni meninggal pada usia 53 tahun, Imam Ghazali pada usia 54 tahun. Imam Ghazali bagi pesan yang kedua. Ya Allah tu. Dua pesan tu pun tuan-tuan kita dah jam lah. Siapakah kata anak murid dia? Anak murid ni, anak murid yang tulis ni bukan cakap yang minta nasihat kat dia. Anak murid yang minta nasihat kat dia adalah seorang ulama di Damsyik. Yang Imam Ghazali 10 tahun duduk di Damsyik, berguru. Dia ni berguru dengan Imam Ghazali, anak murid dia ni. Kemudian hujung umur Imam Ghazali nak meninggal di kampung halaman, dia balik kampung dia. 1111 Imam Ghazali wafat, umur dia 54. 2 tahun sebelum wafat dia tulis. Inilah yang kata Imam Ghazali kepada dia cakap pada orang alim, yang minta nasihat ni orang alim. Bila dia tulis benda ni macam surat, terus dijadikan kitab untuk mengajar. Benda yang mudah dua tu tuan-tuan. Yang ketiga, apabila datang dia tak ada buruk, kamu mongut. Datang tak ada buruk tu kita sendiri. Tapi 1 dan 2 tu tuan-tuan, orang kadang-kadang tuan-tuan fikir solat apa semua, kita rasa berat lah nak buat, bangun subuh apa, macam orang lara macam saya ni, tak ada disiplin agama kan. Nak buat benda tu Allah tuan-tuan, pulun lah punya pulun.
Benda tu musnah tuan-tuan, macam istana pasir. Pergi kedai kopi, duk cerita benda. Aku kalau boleh, kita ni kena macam ni lah. Ni kerajaan yang ada ni tak betul. Kita kena, tak ada apa pun tuan-tuan. Kita dapat lesen sewa kedai dekat orang. Kita dapat permit bagi projek orang buat. Kita tu yang duk cerita tentang hak kerajaan tak betul. Kita tengok muka orang cerita tu, yang duk cerita politik ni tuan-tuan. Sebab dia tak dapat manfaat daripada dia. Kita nak duduk pun, bukan saya sombong, sebab saya dah tak larat. Jadi bila saya tak larat kan, jadi bila beritahu tuan-tuan, ingat ni 23, saya baru cerita 3 je. 20 lagi tu baca lah. Kalau tuan-tuan ambil daripada ni 30. Syekh Hamzah Yusof dia ambil terus daripada 30. Dalam ni Imam Ghazali repeat balik 30 dalam ni bertindan, 23 dalam ni bertindan dengan yang ni. Cuma yang ni lebih mudah faham lah, tapi dia edisi mewah. Yang ni saya jual kat tuan-tuan edisi murah, kerana ini saya terbit dengan kiri. IDBE dia corporate, dia terbit edisi yang mewah. Syekh Hamzah Yusof, saya ni nak jinak-jinakkan tuan-tuan kenal dengan Imam Syafi'i. Kita terbit dalam edisi murah, tapi ilmu dia tak murah tuan-tuan. Saya baru cerita 3, belum lagi cerita syarak tu, hal-hal syarak. Sebab saya bukan ustaz, saya tak sentuh 20 tu. Saya sentuh 3 je. Bagaimana kita nak tahu Allah berpaling pada kita? Jenuh tuan-tuan kita nak bangkit subuh ni. Saya ni macam saya cerita, tak pernah ada hari subuh yang saya bangkit tanpa ada rasa ganggu. Ya Allah, berat letih. Liverpool kalah tu, pusing-pusing Liverpool nak boleh ke subuh. Bertarung dah, siang tu okey lagi. Maghrib paling mudah untuk saya, subuh paling susah. Tiba-tiba tuan-tuan pagi duk cerita benda yang Imam Ghazali dah pesan. Apakah tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang Allah paling daripada dia? Kalau fikir tak makan modal tuan-tuan, tak berbaloi masuk subuh liat ni. Lepas tu pergi duduk kedai kopi, duk cerita benda yang tak ada kaitan. Bukan saya nak kutuk, tapi inilah hakikat yang Imam Ghazali pesan. Tak apa tuan-tuan kata saya kutuk, saya belagak, saya select kan, jangan marah. Saya cuma menyampaikan apa yang Imam Ghazali sampaikan, dan benda tu sampai pada saya. Saya kena ambil masa untuk faham lagi, untuk faham lagi. Maka bila saya bagi tahu dekat tuan-tuan kan, sebab tu Imam Ghazali kata paling mudah ilmu ni aku nak bagi. Sebab tu Imam Ghazali kata aku tak loket nak bagi, tapi dia pesan dekat kata pengantar tu. Kata pengantar Imam Ghazali dah pesan lah. Yang berat nanti bukan ilmu aku, yang berat nanti bukan pesanku, yang berat nanti apa yang kamu nak buat. Dia tu yang berat kan. Jadi saya beritahu kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan fikirlah, benda ni berlaku kat kita ni. Ayuh Awalat ni, buku Dua Anak ni, tuan-tuan fikir hari-hari berlaku kat kita. Jadi saya pun selalu fikir, kata makan modal lah. Saya modalkan diri saya nak bangun subuh tu. Lepas tu saya nak habiskan pergi buang masa dan mendengar kawan-kawan yang dah tua tapi perangai macam ada budak. Jadi saya pun jadi select lah. Jadi orang kata select tak apalah, pasal kita fikir select lah. Tapi yang kita fikir kata itu benda boleh kita elak.